Assalamualaikum. Hari ni saya nak review WDC Burger yang baru buka di Semenyih. Menu dia adalah crispy cheeseburger yang berharga RM6. Sebelum saya review, saya ada sedikit pandangan yang saya berharap pihak WDC boleh ambil. Saya nak beri pandangan tentang nombor giliran. Saya walk in beli. Jadi bila saya beli, ada orang dipanggil ikut angka giliran dia. Saya nampak kat sini, saya tak nampak mana angka giliran saya. Lepas tu saya terpaksa pergi ke kaunter. Saya tanya kat sini 1195. Kecil ke? Jadi boleh buat penambahbaikan. Nak mudahkan customer juga. Tanpa melengahkan masa, kita cuba. Kalau tengok presentation ni, bungkusan dia okey, sama macam fast food lain. Plastik wrap ni. Okey, presentation burger dia sebab dia crispy cheese. Nampaklah cheese dia sikit, nampaklah seketul ayam dia. Nampaklah burger dia. Sayur dia sawi, bawang tak nampak, tomato tak nampak. Sawi je lah. Atas ni pun nak tarik susah dah. Okey, tarik lah. Kita tunjukkan betapa cheese dia. Okey lah, nampaklah cheesy tu kan. Sayur sawi dia lah dia. Okey, bismillah. Itu presentation. Bau ayam goreng. Rasa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Burger baru. Oh, yang dekat mana ni? Ujung. Oh, yang ni. Melayu kan? Tak pasti lah. Rasa macam Melayu semua ni. Okey. Okey. Sedap. Berasa lah. Okey lah, biasa. Ni apa? Burger. Crispy burger. Okey. Nak cakap sedap. Okey lah, berasa lah. RM6. Alright. Boleh lah. Nama crispy antara RM6-7 kan? So. Jadi, menjawab soalan balik. Okey, berasa. Nak yang kedua. Dia memang ayam goreng ya. Ayam goreng dan rasa yang dominan cheese dia. Dia bukan ayam goreng berempah. Kalau dia bau-bau macam bau dia kunyit ke halia ke apa, tak ada lah. Ayam goreng tu. Biasa mudah ada ayam goreng kosong lah. Rasa dominan dia cheese. Memang crispy. Secara tuntasnya harga agak baloi, boleh agak berasa. Itu saja. Assalamualaikum.